Dengar. Slide saya boleh nampak ke? Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada bahagian BSA di JDN yang menjemput kami untuk memperkenalkan produk JDN pada hari ini, iaitu sistem pemantauan operasi tugas yang mana telah digunakan oleh JDN, Kementerian Digital dan lain-lain kementerian dan jabatan lain juga. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi sedikit untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan, sama ada tuan-tuan dan puan warga JDN ataupun daripada agensi-agensi dan kementerian sektor awam, sama ada yang telah menggunakan SpotMe ataupun yang belum menggunakan SpotMe ataupun berminat untuk menggunakan SpotMe. Kita boleh lihatlah pada hari ini apa sebenarnya sistem SpotMe, apa manfaat dan faedah yang kita boleh dapat dan apa potensi sebenar sistem ini. Okey, sebelum tu saya nak kaitkan sikit dengan persekitaran semasa lah pengurusan kehadiran kita di sektor awam ni. Jadi kita semua bermula dari tahun 80-an kalau saya tak silap memang dah mula menggunakan kad perakam waktu. Jadi surprisingly masih ada agensi sektor awam yang buat hingga hari ni masih lagi menggunakan kad perakam waktu secara manual. Okay, jadi uh, mungkin disebabkan oleh kekangan peruntukan, tidak ada kepakaran khusus ataupun memang tidak ada fokus untuk membuat perolehan peranti atau sistem perakam waktu elektronik. Jadi penggunaan kad perakam waktu itu masih lagi digunakan kerana benda itu mudah, senang dan mungkin tak ada masalah kos lah. Okay, jadi kerana itu pada tahun 2019 kalau saya tak silap, bahagian pembangunan aplikasi mampu pada ketika itu membuat kajian sedikit yang mana ada keperluan untuk kita bantu agensi-agensi yang belum ada kaedah pengurusan kedatangan secara elektronik untuk kita sediakan satu sistem generik untuk digunakan secara bersama. Jadi kita buatlah sedikit kajian pada waktu itu. Jadi kita lihat ada banyak agensi yang dah mula gunakan peranti biometrik pun. Jadi bila gunakan peranti biometrik ni memang ada sistem pengurusan kehadiran yang khusus lah yang akan connected kepada peranti kenaan. Lepas tu kemudian bila kita tengok selepas daripada PKP, banyak agensi yang mula menggunakan pakai peranti pengecaman wajah. Okay, jadi waktu tu sebab kita nak tengok apa suhu badan semua kan. Jadi semakin lama semakin popular lah peranti pengecaman wajah ni, dan peranti pengecaman wajah pun macam sistem biometrik juga ada sistem pengurusan kehadiran di belakang. Walau bagaimanapun banyak kaedah pelaksanaan bagaimana perolehan sistem pengurusan kehadiran ni yang saya tengok daripada perkongsian kawan-kawan yang di agensi kan. Jadi ada yang beli peranti memang dapat sistem. Ada yang sistem dapat tu memang off the shelf yang tidak mematuhi kaedah pengurusan kehadiran ikut perkeliling dalam sektor awam. Jadi dia perlu customize sistem tu. Ada yang memang sistem tu dah siap-siap ikut perkeliling kita. Ada pula yang datang peranti saja tak ada sistem. Jadi atas sebab itu kita nampak ada keperluan lah sebenarnya untuk kita adakan satu sistem pengurusan kehadiran secara berpusat untuk kegunaan agensi-agensi yang ada mempunyai hasrat untuk melaksanakan pengurusan kehadiran secara elektronik, sama ada sebelum digunakan perakam waktu ataupun ada perancangan nak buat perolehan biometrik dan sebagainya. Jadi sistem SpotMe ini dibangunkan sebagai sebuah sistem pemantauan kehadiran secara elektronik yang membolehkan kita merekod waktu masuk dan keluar dari mana-mana lokasi kita bertugas, sama ada di pejabat atau di luar pejabat berdasarkan fungsi geolokasi mudah alih. Saya lupa nak maklumkan tadi kalau kat sini kan bila kita gunakan sistem uh, biometrik ke pengecaman wajah dekat perakam waktu dan sebagainya, kita akan selesai masalah kita nak rekodkan kehadiran di pejabat. Tapi bagaimana kalau kita bekerja di luar pejabat ataupun pegawai-pegawai memang nature kerja dia di luar pejabat. Jadi kerana itulah sistem SpotMe ini dibangunkan dengan mengambil kira keperluan untuk merakamkan kehadiran sama ada di dalam pejabat atau di luar pejabat. Dan juga SpotMe dibangunkan dengan merujuk dan selari dengan perkeliling-perkeliling kaitan kehadiran waktu kerja, antaranya perkeliling AM 1 2004, perkeliling perkhidmatan bilangan 11 2017, perkeliling perkhidmatan bilangan 5 2019, dan juga yang terakhir perkeliling perkhidmatan 5 2020 berkaitan dengan dasar bekerja dari rumah. Jadi pada ketika pihak JPA merangka untuk mengeluarkan ataupun menerbitkan dasar bekerja dari rumah dalam perkeliling bilangan 5 2020, pihak mampu dijemput untuk memberikan pandangan sejauh mana ketersediaan mampu untuk bantu dari sudut perkongsian sistem dan sebagainya, dan ada dinyatakan dalam dasar bekerja dari rumah tu bilangan 5 2020 tentang keperluan untuk merekodkan kehadiran menggunakan sistem-sistem yang sebenarnya ada fungsi-fungsi itu pada sistem SpotMe. Okey, sebelum ni saya kongsikan sikit sejarah pelaksanaannya. Kita bangunkan SpotMe ni pada awal 2020.
Okay, jadi perancangan tu bermula dari Januari lah sehingga Mac, dan pembangunannya dimulakan pada Mac 2020, dan kebetulan pada Mac 2020 tu jugalah bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan kita semua dah mula diarahkan untuk bekerja dari rumah. Dan pada ketika itu, Ketua Pengarah Mampu pun bertanya pada bahagian pembangunan aplikasi, apa mekanisme yang boleh kita buat untuk bantu agensi sektor awam ni, terutamanya pegawai mampu dan pegawai lain, sebab kita ni mampu ni pada ketika itu menerajui pemodenan pengurusan dan pentadbiran kan. Jadi kita melihat ada keperluan, dan kebetulan kami sedang membangunkan sistem kehadiran sektor awam pada ketika itu, jadi kita masukkan satu elemen pemantauan untuk bekerja dari rumah. Jadi kita gunakan pada bulan Jun, kita dah mula rintis kan di Mampu, dan Ogos waktu itu perluasan ke seluruh Mampu lah, sebab Mampu ni kita ada waktu itu ada di Putrajaya dan Cyberjaya. Cyberjaya terletak di Selangor. Kalau tuan-tuan mampu ingat, di Selangor ni PKP-nya panjang sehingga ke tahun 2021 masih lagi PKP. Jadi kami bekerja dari rumah tu agak lama lah berbanding dengan agensi-agensi yang berada di Putrajaya. Jadi bermula 2021 ni kerana PKP ni masih lagi bersambung dan banyak agensi yang berminat untuk tengok macam mana mampu buat pelaksanaan sport meet. Jadi kita diarahkan untuk memperluaskan agensi penggunaan sport meet kepada agensi-agensi sektor awam secara software as a service. Software as a service maknanya berpusat lah, pada ketika itu berpusat di Mampu, digunakan sahaja oleh agensi tanpa sebarang kos, tanpa sebarang keperluan untuk penyelenggaraan teknikal, semuanya diuruskan di sini. Okey. Dan bermula 2021 banyak agensi yang mula gunakan, pada asalnya hanya nak gunakan bagi tujuan bekerja dari rumah. Tapi bila kita lihat balik, kebanyakan daripada agensi-agensi yang gunakan pada tahun 2021 ni, agensi ni semua memang dah ada sistem biometrik pun, dah ada sistem kehadiran elektronik di pejabat masing-masing. Jadi bila masing-masing semua masuk pejabat, penggunaan tu mungkin makin slow lah. Tetapi bermula 2022, 2023, ada agensi-agensi yang memang tidak ada sistem langsung ataupun memang tidak ada peruntukan untuk buat perolehan sistem kehadiran elektronik, mula approach kami dan berminat untuk menggunakan. Jadi penggunaan oleh agensi-agensi yang memang bermula fresh, bukan hanya tujuan untuk pemantauan bekerja dari rumah ni, memang penggunaan secara sepenuhnya menggunakan sistem SpotMe. Dan sehingga sekarang, kalau ikutkan Kementerian Digital yang baru establish bersama dengan Jabatan Digital Negara yang menggantikan Mampu, kita pun dah mula gunakan SpotMe sepenuhnya untuk Kementerian Digital dan Jabatan Digital Negara bermula 1 Mac. 1 Mac lah bulan ni. Okey. Status pelaksanaan setakat ini, berdasarkan status sehingga Februari 2024, 93 agensi yang pernah memohon dan kita berikan akses penggunaan kepada sistem SpotMe. Dan kita monitor everyday penggunaan jumlah pengguna aktif dalam 20K macam tu, 20,000 ke 22,000 gitulah. Okay. Everyday yang check in and check out menggunakan SpotMe. Okey, faedah. Pertamanya, memudahkan untuk merekod kehadiran bertugas di pejabat dan di luar pejabat, sebab kalau di pejabat kita boleh gunakan phone kita untuk ni, ataupun kita gunakan peranti biometrik jika ada. Dan tapi kalau di luar pejabat, kita masih boleh gunakan fungsi SpotMe untuk merakamkan kehadiran kita dengan fungsi geolokasi. Dan kemudian memudahkan pemantauan kehadiran. Inilah maknanya bila kita dapat lihat everyday sebagai penyelia dan sebagai admin, everyday kita nampak kehadiran, ada statistik, kita nampaklah pemantauan kehadiran tu. Bukan kali kan ada setengah tempat laporan kehadirannya hanya diberikan pada hujung bulan, dan kemudian hujung bulan tu baru kita boleh buat saya makan pada hari tu, kenapa kita masuk pejabat, kita cuti dan sebagainya. Mungkin sukar sikit untuk kita ingat sebenarnya hari tu apa yang kita buat sampai kita masuk lewat dan sebagainya, kalau kita tak catat lah kan. Kalau bila ada SpotMe ni, dashboard tu kita nampak terus lah everyday. Dan kemudian memudahkan pemantauan keberadaan. Okay, ini jika ada keperluan, penyelia nak tahu anak buah dia berada di mana. Contohlah untuk pekerja yang mobile ni, mungkin dia kerja luar kawasan ataupun memang kerja dia memang perlu pergi ke site dan sebagainya. Kalau penyelia memang nak tahu ataupun pegawai itu sendiri memang berminat nak merekodkan keberadaan dia untuk tujuan pelaporan kepada penyelia, kita boleh gunakan fungsi geolokasi untuk daftarkan pergerakan kita pada ketika itu. Okay, tapi tak bermakna kita pantau keberadaan pegawai itu sepanjang masa selama tempoh waktu kerja tu, tidak. Dia hanya memantau keberadaannya pada ketika dia melapor ada di mana. Kalau dia tak laporkan, tak adalah. Jadi untuk makluman tuan-tuan, saya sekarang ni buka slide ni kat komputer saya tak nampak sebarang soalan yang masuk melalui chat. Jadi saya akan baca chat nanti kemudian lah kalau ada soalan dalam chat. Okey, seterusnya memudahkan pemantauan tugasan lah, sebab kita ada juga satu fungsi untuk melaporkan tugasan. Andai kata pegawai itu tidak berada di pejabat, sama ada dia bekerja di luar
ataupun dia dibenarkan bekerja dari rumah ataupun diarahkan bekerja dari rumah dan sebagainya, dia boleh memasukkan tugasan pada hari itu untuk diselia dan dipantau oleh penyelia. Okay, antara fungsi yang ada pertamanya merekod kehadiran, merekod lokasi, merekod catatan tugasan, dan kita juga ada integration module untuk membolehkan integrasi kehadiran, data kehadiran daripada sistem ataupun peranti biometrik. Tapi integrasi ni kita buat sehala lah. Maksudnya kalau kita ada sistem biometrik yang dah ada di pejabat, kita boleh buat integrasi untuk SpotMe baca data sistem biometrik tu. Kita baca data kehadiran masuk dan keluar sahaja. Okay? Sebarang data lain kita tak baca. Tetapi data daripada SpotMe kita tak buka semula lah untuk sistem lain baca. Ada juga agensi yang meminta, dia kata kami dah ada sistem kehadiran sendiri, jadi kita nak guna SpotMe, tapi kita nak gunakan SpotMe sebahagian fungsi saja, terutamanya pegawai yang bekerja di luar pejabat dan sebagainya, dan kita nak baca balik data you. Yang itu setakat ni kita tak offer lah, sebab permintaan daripada agensi pun tak banyak. Kita anggap permintaan terpencil buat masa ini, effort nak buat tu lebih daripada permintaan, dan kita hanya buat integrasi sehala sahaja, iaitu data daripada agensi, data daripada device yang berada di agensi itu kita baca ke SpotMe, okay, every day. Dan kita ada dashboard, statistik dan laporan kehadiran. Nak akses ke SpotMe buat masa ini boleh akses melalui laptop, desktop dan telefon bimbit. Dan kita sarankan penggunaan telefon bimbit lah, telefon smartphone sebab ada fungsi GPS. Dan boleh juga mengakses melalui web browser ataupun menggunakan mobile app. Jadi adalah mobile app yang kita boleh tengok. Kalau tuan-tuan dan puan boleh berminat nak pantau, boleh tengok www.spotme.gov.my. Dalam tu ada keterangan tentang sistem SpotMe secara ringkas macam apa yang saya explain pada hari ini lah. Dan juga ada pautan kepada muatul laman web, manual pengguna dan sebagainya. Okey, ini adalah aplikasi mudah alih SpotMe yang buat masa ini hanya mempunyai fungsi yang terhad. Okey, aplikasi SpotMe buat masa ini hanya mempunyai fungsi untuk daftar kehadiran, daftar pergerakan dan untuk semak pergerakan dan kehadiran sahaja. Jadi lain-lain fungsi belum support lagi dalam mobile app, tapi insyaAllah kita akan berancang untuk buat penambahbaikan lah pada mobile app ni. Tetapi bagi fungsi-fungsi yang tidak ada di dalam mobile app, boleh gunakan web browser macam biasa, sama ada daripada laptop, desktop ataupun boleh buka mobile browser untuk akses kepada fungsi-fungsi lain. Bagi agensi yang belum melaksanakan SpotMe, jika berminat, ini adalah aliran proses. Okay. Pertamanya, permohonan penggunaan SpotMe oleh agensi. Biasanya kita minta agensi untuk mohon terus kepada pengarah bahagian pembangunan aplikasi Jabatan Digital Negara, sama ada melalui surat rasmi ataupun melalui email rasmi. Jadi apabila diminitkan oleh pengarah kami akan selaraskan untuk sesi taklimat dan demonstrasi bergantung kepada kesesuaian masa pihak kami dan pihak agensi lah. Okay, jadi sesi taklimat ni ada yang kita pergi ke agensi, kita buat taklimat, dan kalau yang jauh-jauh kita tak sempat nak pergi, kita aturkan taklimat secara online. Okay, taklimat secara telesidang lah. Tak lama, dalam 2 jam, dan sebenarnya taklimat yang kita beri pada agensi itu adalah taklimat sama yang macam saya bagi hari ini. Jadi kalau tuan-tuan puan agensi yang belum melaksanakan dan berminat nak laksanakan, taklimat hari ini sebenarnya boleh kata mencukupi lah. Tetapi ada kata ada keperluan untuk soal jawab dan sebagainya, bolehlah kita aturkan sesi taklimat beraksinan. Tapi untuk pegawai Jabatan Digital Negara yang mungkin dah laksanakan semula SpotMe bermula 1 Mac, jadi tolonglah ambil peluang pada hari ini untuk mendengar tentang pelaksanaan SpotMe, dan anda kata ada sebarang kekeliruan yang belum jelas, boleh utarakan soalan, saya cuba jawab mana yang boleh. Okay, lepas tu kemudian selepas sesi taklimat yang kita aturkan bersama agensi, bila agensi, kita berikan masa kalau agensi perlukan masa untuk angkat kepada pengurusan tertinggi dan sebagainya, untuk tentukan bila nak laksana. Bila ada keputusan boleh hubungi JDN semula untuk maklumkan yang agensi berminat untuk laksanakan. Jadi kena calonkan pentadbir di agensi yang akan kita jemput untuk sesi latihan juga. Sesi latihan ni boleh buat secara fizikal ataupun online. Kalau yang agensi yang jauh-jauh ni biasa kita buat online lah. Tapi online pun benda tu taklah susah sangat, cuma makan masa lah. Mungkin bukan sehari, mungkin dalam 4-5 jam boleh selesai. Okay. Tapi kita akan aturkan, dan kadang-kadang sesi latihan ini kita buat secara berkumpulan bersama agensi-agensi lain yang nak melaksanakan sekaligus. Supaya senang kita latih sekali. Pihak agensi cuma calonkan siapa wakilnya sahaja untuk datang, untuk tengok macam mana kita nak buat tetapan, nak buat setting dan sebagainya, create user. Dan selepas tu akan kita berikan sesi familiarisasi. Okay, 1 minggu, 2 minggu bergantung pada ketersediaan agensi. Sebabnya pada sesi latihan tu kita dah berikan akses kepada demo environment. Jadi bila dah lepas tu boleh gunakan demo environment tu untuk play around, main-main, untuk tengok macam mana, apa fungsi nak try. Kalau nak guna secara
pelaksanaan secara pilot dan sebagainya kepada agensi tu, satu dua unit boleh. Lepas tu kemudian anda kata ada keperluan untuk buat integrasi dengan peranti biometrik sedia ada, boleh aturkan perbincangan teknikal. Perbincangan teknikal ni kita akan tunjuk macam mana cara untuk buat API dan sebagainya. Dan perbincangan ni berasingan perlu kita buat dengan pihak yang boleh membangun API. Sebab API ni dibangunkan oleh agensi sendiri. Jika ada keperluan untuk invite vendor dan sebagainya, kita arrange. Dan seterusnya last sekali, pelaksanaan di agensi, tarikhnya ditentukan sendiri oleh pihak agensi. Maknanya kita tak tetapkan lah, bila kita dah bagi latihan dan sebagainya, pihak tuan boleh tentukan sendiri nak live bila. Sebaiknya live pada awal bulan lah, setiap awal bulan tu. Dan kemudian kita bantu dari sudut macam mana kaedah nak melaksanakan. Tapi change management activity tu hendaklah dilaksanakan sendiri oleh pihak agensi. Maknanya nak buat hebahan, nak buat jika perlu buat latihan kepada pengguna, buat sesi taklimat dan sebagainya kepada pengguna, pihak agensi aturkan sendiri kepada warga jabatan masing-masing. Kita cuma aturkan sesi latihan kepada admin sahaja yang kita latih admin sehingga faham sepenuhnya sistem ini. Okay, dalam sistem SWOP ini kita ada 4 peranan. Peranan pertama, pentadbir organisasi yang akan berfungsi sebagai admin yang ada akses kepada semua fungsi. Pentadbir organisasi inilah yang boleh membuat pengurusan pengguna, nak buat penetapan organisasi, tetapan cuti umum, waktu kerja dan ada akses untuk pantau kehadiran semua pegawai. Pentadbir organisasi ini hendaklah dilantik oleh pihak agensi yang nak melaksanakan SWOP ni. Dia tak semestinya seorang, boleh lebih daripada seorang. Cumanya siapa yang ada akses tu ditentukan sendiri oleh pihak agensi dan maklumkan kepada kami siapa orangnya untuk kita aturkan sesi latihan. Dan kemudian kita ada juga peranan eksekutif. Eksekutif ni sebenarnya peranan yang kita boleh berikan akses kepada laporan dan dashboard. Jika ada keperluan pegawai tertentu untuk tengok laporan dan dashboard. Contohnya, kalau ada pegawai admin di bahagian ataupun ada pengarah bahagian, SUB dan sebagainya, berminat untuk memantau kehadiran pegawai di bawah seliaannya sahaja untuk satu unit, kita boleh bagi peranan eksekutif. Dan kemudian penyelia mana-mana pegawai yang ada pegawai di bawah seliaan. Okay, jadi kita nak tengok, nak luluskan isu kehadiran, nak pantau kehadiran pegawai di bawah kita, hanya direct report sahaja. Kalau bawah kita ada seorang, dia tu sahaja. Tapi pegawai yang di bawah dia tak dapat dah. 2 layer ke bawah dah tak nampak. Penyelia hanya nampak pegawai direct report sahaja. Dan selain daripada itu, semua pegawai lain akan dapat akses peranan sebagai pegawai. Kat sini lah kita masukkan, rekodkan daftar masuk, daftar keluar, kita kemaskini profil, lepas tu kita rekodkan pergerakan dan semua fungsi-fungsi lain lah. Okey. Ini strategi pelaksanaan SWOP ni yang kita cadangkan lah. Antaranya pertamanya boleh merangka strategi pelaksanaan SWOP ni di agensi, dan kalau nak buat SOP dalaman pun boleh buat. Lepas tu kemudian digalakkan juga pelaksanaan dibuat secara berperingkat. Berperingkat ni maknanya kalau baru mula nak laksanakan tu, kalau ada 7-8 bahagian di agensi, jangan mulakan sekaligus big bang. Boleh mulakan dengan satu bahagian dulu ataupun 3 bahagian dulu. Kita tengok dulu apa isu yang berlaku, apa isu bangkit, macam mana nak selesaikan isu, apa masalah pengguna dari sudut praktis, user experience dan sebagainya. Dan yang itu kita gunakan sebagai pengalaman kita untuk pelaksanaan sebenar kepada kesemua warga. Dan kemudian boleh bangunkan SOP dalaman. Maksudnya kalau ada masalah, pengguna nak hubungi siapa dulu dan apa masalah-masalah yang sepatutnya boleh diselesaikan di peringkat dalaman sebelum dihantar kepada pihak mampu dan sebagainya, supaya clear aliran pengurusan semua tu. Dan kemudian sama juga macam SOP dalaman ni penting juga untuk agensi ni tentukan sama ada pegawai hendaklah wajib mendaftar kehadiran jika berada di luar ke, ataupun jika berada di luar tak wajib untuk daftar kehadiran, boleh balik office baru daftar kehadiran semula. Itu dalaman. Okay, kami tak tetapkan. Sistem benarkan untuk daftar kehadiran sama ada dari dalam atau dari luar, di mana-mana sahaja. Tapi pelaksanaan sebenar mengikut kelulusan hendaklah ditentukan oleh pihak agensi sendiri. Dan seterusnya boleh melantik pegawai dari bahagian khidmat pengurusan ataupun admin, HR dan sebagainya, dan juga bahagian ICT bagi peranan pentadbir organisasi. Tak biasalah kita tengok biasanya orang IT ni cekap sikit bila guna sistem, tapi sepatutnya bukan orang IT sahajalah yang jadi admin. Boleh juga pegawai admin sendiri, pegawai HR sendiri ada peranan sebagai pentadbir organisasi untuk pantau dan buat tetapan-tetapan yang berkaitan dalam pelaksanaan sistem kehadiran ini. Dan nombor 4, melaksanakan aktiviti pengurusan perubahan. Maknanya kalau nak buat cecak lagi, buat latihan, kalau perlu buat hebahan, buat poster, buat hantar dalam WhatsApp group dan sebagainya, boleh rancang. Okay, rancang. Lepas tu kemudian nombor 5, memantau
memantau kelancaran pelaksanaan SPOTMI dan berperanan sebagai first level support. Ini penting. Okay, penting sebab pihak agensi hendaklah sentiasa jadi first level support kepada pengguna-pengguna masing-masing sebelum panjangkan kepada kami. Jadi ada agensi yang memang dia dah ada helpdesk system dia, gunakan helpdesk system sedia ada. Dan kalau agensi yang belum ada helpdesk system, wujudkan satu mekanisme bagaimana first level support boleh berlaku. Contohnya pengguna tu nak pakai tapi phone dia pula tak support. Ataupun dia kena benarkan akses kepada location dalam location setting phone dia. Yang itu hanya orang yang berada dekat dengan pengguna tu sahaja yang boleh bantu dia. Kami tak boleh nak pergi bantu tengok phone pegawai kan. Jadi first level support tu hendaklah di pihak agensi itu sendiri, pentadbir organisasi kena buat first level support. Dan seandainya masalah tu adalah masalah sistem, teknikal yang memang tak boleh diselesaikan, barulah panjang dari saluran meja bantuan kami. Okey, ini integrasi peranti. Tadi saya dah sentuh sedikit. Kalau kita buat integrasi peranti, kita hendaklah bangunkan satu API lah untuk menghubungkan antara peranti di agensi dengan sistem SPOTMI. Data ditarik secara bukal 2 kali sehari, sekali pagi dan sekali malam. Maknanya kalau kehadiran pagi tu 7.30 hingga pukul 9, kita tarik data pada pukul 9.30 pagi. Dan waktu balik pula, tak kisah nak balik pukul berapa, data tu hanya akan ditarik pada pukul 12.30 tengah malam. 12.30 tengah malam ke pagi? Tengah malam kan? Jadi API ni hendaklah dibangunkan oleh pihak agensi, bangunkan sendiri berdasarkan format yang kita bagi. Kita boleh buat satu perbincangan teknikal untuk lihat bagaimana API ini berfungsi, bagaimana apa data-data yang diperlukan, dan seandainya pihak tuan ada kontraktor, pembekal dan sebagainya yang manage sistem kehadiran, dan jika perlu penglibatan diorang, perbincangan kita hendaklah libatkan diorang sekali. Okay, supaya kita tak perlu nak buat perbincangan yang sembuk ulang-ulang kali lah. Okay. Tapi kalau ada juga agensi yang banyak buat sendiri, pegawai kita lah kan, memang ada akses pada database kepada sistem kehadiran tu, kita tengok macam buat API pun tak susah mana, simple aja. Kita perlukan data kehadiran keluar dan masuk everyday sahaja, dan buat sendiri boleh pakai pun. Dan yang penting yang bawah situ, keutamaan data pada data peranti berbanding data SPOTMI. Yang ini untuk pegawai di Jabatan Digital Negara pun saya nak ingatkan sekali lagi. Apabila kita gunakan peranti biometrik masuk ke office, kalau kita gunakan SPOTMI juga pada hari yang sama, ada dua transaksi yang sama pada hari yang sama, data peranti akan dianggap lebih utama dan akan override sebarang data yang masuk melalui SPOTMI. Jadi tak kira first in, last out, siapa yang dulu data awal tak ada. Kita ambil data yang lebih awal. Kalau masuk dengan SPOTMI pada pukul 8 pagi, pukul 10 pergi pakai peranti sekali lagi, data pukul 10 tu juga yang akan override data pukul 8. Ingat. Jadi apabila kita berada di pejabat, jika perlu pakai biometrik, pakai biometrik sebab data tu akan override data lain. Jadi itulah, ini keadaan keutamaan data bagi agensi-agensi yang melaksanakan integrasi. Terusnya pengurusan aduan, kita ada meja bantuan. Buat masa ini hanya melalui email spotme@digital.gov.my. Cumanya seperti yang saya maklumkan tadi, pentadbir organisasi di agensi masing-masing bertindak sebagai first level support untuk agensi selain Jabatan Digital Negara. Okay, termasuk Kementerian Digital lah. Tapi di Jabatan Digital Negara ni, kamilah yang akan jadi first level support kepada anda semua. Tetapi kepada pegawai-pegawai dan pengguna selain daripada Jabatan Digital Negara, first level support hendaklah pentadbir organisasi masing-masing. Dan aduan yang masuk ni diselaraskan oleh pentadbir organisasi supaya isu-isu yang boleh diselesaikan dapat diselesaikan dahulu. Bukan kerana kami tak boleh nak bantu. Ada antara peranan-peranan tu hanya boleh dibuat oleh pentadbir organisasi. Contohnya nak bantu macam nak pilih waktu kerja Ramadan contohnya kan. Kami tak boleh bantu sebab kami tak ada akses kepada akaun dan ID waktu kerja di agensi. Hanya pentadbir organisasi saja yang ada akses yang boleh bantu pengguna tu macam mana nak pilih waktu kerja Ramadan untuk agensi dia. Walaupun aduan tu masuk kepada kami kena panjangkan balik kepada pentadbir organisasi masing-masing supaya bantu pengguna masing-masing. Okay. Okay. Tadi cerita kelebihan banyak sekali kan. Ada juga limitasinya. Okay. Adalah sikit limitasi yang ini untuk pengguna sedia ada dan yang belum menggunakan SPOTMI boleh melihat sejauh mana SPOTMI ini sesuai dan boleh dilaksanakan. Pertamanya, kita tidak menyokong kehadiran melangkau hari ataupun shift. Buat masa ini belumlah. Kalau ada keperluan untuk tambah baik itu, kita mungkin rancangkan akan datang. Jadi kalau nature kerja tuan-tuan perempuan ni memang kerjanya melangkau hari. Macamnya contoh kerja shift lah. Masuk pukul 7 malam, balik 7 pagi esok. Memang tak boleh. Ataupun memang shiftnya bertukar-tukar. 2 hari siang, 2 hari malam, 2 hari petang pun tak boleh juga. Yang itu kena fikirkan kaedah pengurusan keharian secara berbeza lah. Yang kedua, tidak sesuai digunakan sebagai sistem pelengkap kepada sistem lain. Ini maksudnya kalau dah ada sistem kehadiran utama dekat pejabat, nak guna SPOTMI sebagai secondary system. Yang ini kita tak galakkan. Sebabnya nanti report akan jadi tak cantik.
Masuk office, gunakan sistem kehadiran office. Bila keluar nak pakai SpotMe. Jadi report SpotMe akan nampak setiap hari yang tak gunakan SpotMe itu sebagai tidak hadir. Dan pengguna pula akan kena maintain 2 report, dan satu report nampak merah, satu report nampak merah. Kedua-duanya jadi masalah. Kita tak cadangkan untuk gunakan SpotMe yang lengkap kepada sistem kehadiran lain. Kalau nak gunakan SpotMe, gunakan sepenuhnya. Migrate terus buat migrasi data biometrik, masuk ke SpotMe, guna SpotMe sepenuhnya. Ada agensi yang memang gunakan sistem biometrik yang dibuat perolehan sendiri, tapi sebelum perolehan tu terus dia datang jumpa kami, dia kata boleh tak kami nak buat perolehan sistem biometrik tapi tak nak beli sistem, tapi nak pakai SpotMe. Okey, tak apa. Dalam kontrak perolehan tu masukkan terus skop kerja untuk integrasi dengan sistem SpotMe. So, dia mulakan biometrik itu bersama dengan SpotMe terus. Bukan digunakan biometrik itu dengan sistem kehadiran pejabat dia, lepas tu nak pakai SpotMe sebagai sistem berasingan. Yang ketiga, tidak membekalkan data kepada sistem lain lah. Yang ni saya dah sentuh tadi, maknanya kita tak bekalkan data untuk sistem kehadiran di agensi masing-masing tu baca pula data SpotMe. Tidak buat masa inilah, buat masa belum lagi. Yang keempat ni, yang ini pun isu juga. Belum disesuaikan dengan isu kehadiran hari Khamis untuk setengah negeri. Ada negeri yang cuti umumnya hari Jumaat dan Sabtu. Hari Khamis dia balik awal. Sebab nak reciprocate lah kita ni balik. Kita hari Jumaat kan kita cuti, rehat panjang semalam Jumaat. Tapi untuk negeri-negeri yang cutinya hari Jumaat memang tak dapat rehat panjang. Jadi hari Khamis tu orang dapat balik awal. Kerja cuma 7 jam setengah. Pada waktu kita bangunkan sistem ni, kita tak ambil kira senario itu. Jadi buat masa ini belum disesuaikan lagi. Setiap hari Khamis akan nampak pegawai-pegawai ni balik awal. Tapi yang ini dalam tindakan untuk penambahbaikan lah. InsyaAllah kami akan usahakan secepat yang mungkin. Dan yang terakhir tu memang kena tengok lah. Sistem SpotMe memang bergantung sepenuhnya kepada talian internet. Tidak boleh digunakan tanpa talian internet yang stabil. Contohnya kalau pejabat kita berada di tempat yang sangat pedalaman ataupun memang nak gunakan, memang pejabat kita tak ada talian internet yang stabil atau internet tu sekadar ada sahaja, akan ada isu. Ada pegawai boleh masuk, pegawai tak boleh masuk. Ataupun kalau nak gunakan untuk tujuan kerja luar tapi nak pergi ke tempat yang memang pedalaman pun tak boleh guna. Ada juga setengah agensi tanya, boleh tak kita record dulu kehadiran secara offline, balik office baru kita upload? Tak boleh. Sebab defeat the purpose kita buat sistem kehadiran kalau begitu nak boleh kemudian. Baik kita duduk kat office, kita remark je. Hari ni saya bertugas kat luar. Betul tak? Jadi keadaan begitu, memang kita kena pakai sistem. Kita kena guna sistem SpotMe dengan talian internet yang stabil dan talian internet peribadi, dan sebaiknya guna smartphone lah. Kalau ada mana-mana pegawai di agensi yang memilih tidak gunakan smartphone peribadi untuk tujuan office, yang itu pihak agensi kena deal sendiri dengan isu tu macam mana, dapat persefahaman dahulu yang semua orang sanggup untuk guna smartphone masing-masing untuk tujuan daftar masuk, daftar keluar, barulah kita decide untuk kita laksanakan SpotMe. Okey, inilah potensi. Benda belum ada, tapi benda yang boleh kita fikirkan, tengok sejauh mana potensi boleh pergi. SpotMe sebenarnya selangkah untuk kita ke arah IoT. Mungkin akan datang, saya tak janjilah kan, ini bukan janji tapi ini potensi. Akan datang kalau kita nak IoT kan SpotMe, kita boleh. Maknanya akan datang kalau kita nak gunakan teknologi beacon ke, yang kita sampai ke satu tempat tu terus detect kita berada kat situ tanpa perlu kita diingatkan untuk daftar masuk, daftar keluar dan sebagainya. Dan juga ada satu lagi sistem dalam Jabatan Digital Negara ni, MyGov Event, yang membenarkan kita untuk pergi ke event dan kemudian kita daftar event tu untuk akses kehadiran kita ke event tu. Jadi sebenarnya ada potensi untuk kita lihat kesesuaian untuk integrasi dua sistem ni akan datang supaya penggunaan jadi seamless. Ada pengguna-pengguna lain dan juga Hermes pun ramai orang tanya. Saya dah mohon keluar pejabat lah Hermes. Pasal SpotMe saya kena maklumkan saya lagi pada penyelidik. Ya, buat masa ini ya. Tetapi kita lihat ini antara potensi-potensi akan datang yang jika sesuai kita boleh buat untuk tambah baik user experience pegawai-pegawai kita, pengguna-pengguna dan industri tawam ni untuk gunakan sistem yang dikeluarkan oleh kerajaan juga. Okay, jadi berbanding kita guna banyak sistem, sebenarnya akan datang kalau kita ada plan untuk integrasi semuanya lebih mudah dan potensi integrasi ni mungkin lebih manfaat kepada pengguna. Cuma buat masa ni belum lah, kita lihatlah macam mana kaedah-kaedahnya untuk kita buat perbincangan dan seterusnya, dapat sponsor dan kelulusan daripada pengusaha atasan untuk kita teruskan. Okay, setakat ini itu sahaja. Saya buka untuk sebarang soalan sebelum saya demokan sikit sistem ni. Kalau ada sebarang soalan, saya terima dulu. Ada ke siapa yang bertanya dalam chat? Saya tak sempat nak tengok tadi. Oh, ada juga ya? Ada tuan. Ada satu ni panjang soalan dia punya ni. Okay, tak apa, saya baca tuan. Saya baca yang pertamanya, boleh ke peserta nak dapatkan soft copy slide ni? Boleh, nanti saya serahkan kepada Rustia. Yang kedua, Rustia akan kongsikan dokumen sistem MyGov. Okey, Rustia dah jawab.
Encik Syamsul Arifin, saya ingin memaklumkan mengenai pendaftaran SPOMI mobile app maupun sila tunggu versi Wi-Fi. Yang ini sebenarnya apabila kita gunakan mobile app kita ni tak berapa optimize lagi. Jadi apabila guna mobile app tu akan ada isu slow sikit loading ya untuk akses kepada kita punya API di belakang, dan kadang-kadang bila berlaku guna Wi-Fi office di Jabatan Haji Negara ni kadang-kadang berlaku kita dekat. Jadi anda kata berlaku tu boleh cuba tutup Wi-Fi, buka balik, ataupun jika mobile app langsung tidak memberikan kerjasama pada hari itu, boleh buka mobile browser dahulu untuk gunakan untuk memandangkan kita memang nak daftar masuk kan. Sekarang kita tak daftar masuk pula. Ataupun di Jabatan Digital Negara ni Tuan Syamsul Arifin, kalau sistem SPOTMI bermasalah pada ketika itu, boleh terus pergi ke lobby dan guna biometrik sebab kita ada integrasi. Okay, tapi kalau ada isu juga boleh datang jumpa kami dekat tingkat 3 ni, kita tengok apa masalahnya. Okay, Cik Afzan Nizam bin Abdul Rasul. Terima kasih Haji. Terima kasih Haji. Okey, Puan Hazriana, adakah pengguna sistem SPOTMI perlu daftarkan secara manual, maklumat peribadi, integrasi Hermes, bolehkah menggunakan sistem kontrak? Okey, setakat ni kalau kita nak pengguna buat kali pertama, kita boleh buat pendaftaran vokal. Maknanya kita kumpulkan semua masuk dalam Excel, kita daftarkan sekaligus, kemudian sebarang pengetahuan user boleh tambahlah. Maklumat peribadi kita belum ada integrasi dengan Hermes, tetapi ada integrasi Hermes kita buat untuk cuti bagi pegawai JDN sahaja. Buat masa itu bila kita pergi memohon untuk integrasi dengan JPA hanya benarkan kita akses data cuti untuk pegawai mampu sahaja pada ketika itu. Jadi untuk pegawai dari jabatan lain yang menggunakan SPOTMI, kita kena ada arrangement lain dengan JPA untuk kebenaran akses kepada data dia orang. Dan itu belum ada lagi, tetapi hanya untuk data cuti sahaja, maklumat peribadi belum lagi. Bolehkah pengguna sistem merupakan pekerja kontrak? Tak ada masalah. Asalkan di waktu kerja dia sama dengan waktu kerja kita. SPOTMI ada tutorial video tak? Yang saya buat adalah tutorial video. Mungkin video ni boleh tengok wujud dengan apa ni nanti. Tengok setia. Dan ada juga sesi latihan kita yang kita rakam. Sesi latihan online yang kita rakam pun boleh rujuk, boleh berhubung dengan kami. Kalau lepas latihan nak tengok sesi latihan yang dah dirakam sebelum ni, boleh tengok juga. Saya masih menggunakan SPOTMI di Google Chrome. Tak mengapa ke? Tak mengapa. Boleh. Pegawai yang lock masuk SPOTMI dan tukar peranan penyelia, lepas tu hendak tukar peranan semua tak boleh. Yang itu Puan tolong maklumkan kepada kami, ada isu sikit dengan peranan, nanti kita resetkan peranan tu sepatutnya okey. Kalau daftar keluar lebih awal dari sepatutnya, kita tak boleh buat daftar keluar semula ke? Tak boleh. Okay? Jadi Puan Razilah digital dari KG lah kot kan. Jadi Puan kena pastikan daftar keluar tu selepas tamatnya waktu kerja, sebab kita hanya boleh daftar masuk sekali dan daftar keluar sekali saja sehari. Bagaimana cara untuk saya rimak maklumat cuti di SPOTMI? Bolehkah saya rimak di item dan maklumat tersebut tarik ke SPOTMI? Item tidak ada lagi dalam ini wayang gambar. Puan Nusli Zahanin, penggunaan SPOTMI sepenuhnya bermula 1 Mac di Jabatan Digital Negara, dan maklumat cuti sebenarnya untuk pegawai Jabatan Digital Negara sahaja kita ada integrasi dengan SPOTMI. Pertamanya dia akan tarik automatik, dan seandainya benda itu tak berlaku secara automatik, mungkin sebab kelulusan cuti itu lambat berbanding cuti kita. Jadi kita boleh masuk dalam isu kehadiran, sebelah kanan tu ada ikon kalender, boleh klik kat situ. Walaupun ada masalah boleh hubungi kami, kita akan tunjuk macam mana. Sekejap. Saya dah tadi Puan Rufiza Hanim, lepas tu Encik Kamarul Arif. Ada perancangan SPOTMI secara on-premise? Saya tak apa jelas soalan ni Tuan. Nanti Tuan boleh tanya semula. Puan Nurul Huda binti Hamidi. Adakah penyelia akan dapat email notifikasi jika buat masa ni belum ada sebarang notifikasi email Puan Nurul Huda, tapi kita melihat ada juga ramai pengguna-pengguna kita yang request ada notifikasi email sebab ramai yang lupa. Jadi ini mungkin satu peningkatan yang perlu kita ambil perhatian lah untuk kita buat. Puan Rasidah lagi, fungsi untuk lulus permohonan sebagai penyelia masih tidak berfungsi ke? Berfungsi kuat. Kalau Puan ada masalah boleh hubungi kami. Kita tengok apa masalah yang Puan hadapi tu. Sepatutnya berfungsi. Kalau cuti rehat kena masukkan rimak juga ke di SPOTMI. Kalau Puan Nur Hasilina berada di Jabatan Digital Negara, tak perlu masukkan rimak sebab cuti rehat kita baca tu dari Hermes. Kalau pegawai dari jabatan lain yang menggunakan SPOTMI, kena. Puan Razilah binti Abdul Manap, kenapa tak boleh sistem sebenarnya boleh buat macam tu? Tak boleh apa ya? Tadi saya dah jawab. Saya tak jelas kenapa tak boleh. Adakah SPOTMI akan dilaksanakan secara menyeluruh di semua jabatan kerajaan atau pada agensi mohon? Tidak ada kewajipan untuk melaksanakan, tetapi hanya agensi yang merasakan ada keperluan untuk gunakan SPOTMI disebabkan oleh nak tambah baik sistem kehadiran, boleh mohon. Tapi kalau nak pakai sistem lain, tak ada sebarang halangan. Bagaimana cara penyelia mengesahkan sebarang catatan? Kalau Puan masuk ke peranan penyelia,
kat sebelah kiri tu ada, nanti saya demo tunjuk macam mana ya. Lepas tu kemudian adakah SpotMe membenarkan pemasangan sistem ni di agensi sendiri? Buat masa ni tidak tuan, kita tak benarkan perkongsian source code, kita hanya offer secara software as a service, semuanya akses ke JDN. Tetapi andai kata ada keperluan tuan memang nakkan source code, kena ada separate arrangement, mohon semula bergantung pada kelulusan top management JDN, saya tak boleh nak janji sama ada boleh atau tidak. Tapi jika ada keperluan, boleh mohon dulu, dan saya tak pastilah akan ada kelulusan atau tidak, tapi kita boleh bincang. Buat masa ni tidak ada. Okey, ada soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan dengan demo. Rasa macam saya dah baca semua ni. Okey, saya teruskan dengan demo lah ya. Sekejap saya buka dulu. Okey. So, boleh nampak ke paparan ni? Boleh tuan, nampak. Okey, jadi bila kita mula log masuk, saya demo ringkas ya, saya tak demo detail lah. Kalau ada tuan perempuan daripada agensi yang belum melaksanakan SpotMe yang berminat nak tengok demo semula, kita boleh arrange taklimat lain lah. Okay, ni saya demo ringkas saja sebab ada juga pegawai JDN dalam ni yang sebenarnya memang dia everyday guna. Saya tunjuk ke peran ni lah. Okay, jadi kita sebenarnya boleh ada beberapa peranan kat atas ni. Jadi boleh pilih lah pegawai atau penyelia. Kat sini kita ada papan tugasan, senarai tugasan. Jadi kalau untuk kita pegawai biasanya, kita boleh daftar masuk dari sini. Daftar masuk, dan sebab sekarang ni pukul 10.12 dah lewat, kita boleh masukkan sebab lewat lah. Dan kalau kita gunakan desktop, saya guna desktop sekarang ni, memang lokasi kita tak akan tepat. Okay, jadi kena make sure bila kita nak buat daftar kehadiran, daftar masuk, daftar pergerakan, please gunakan smartphone. Sebab smartphone ada GPS, akan lebih tepat. Bila kita guna desktop atau laptop, lokasi yang dikesan adalah lokasi daripada IP address network yang kita connected tu. Okay, jadi memang akan nampak kadang-kadangnya tak tepat. Mungkin jauh sampai ke dalam tasik ke dalam sungai ke, jadi pelik kan nampaknya kalau kita daftar masuk dalam sungai kan. Jadi gunakan smartphone bila daftar masuk sebab dia akan nampak lewat ni biasalah kan. Demo, lepasnya saya masukkan sebab luar kawasan, contohnya hari tu saya berada di seminar, saya masuk ulasan dan saya boleh daftar masuk lah. Okay, lepas tu bila daftar masuk sama juga saya boleh daftar keluar. Kemudian kat sini kita ada status kehadiran ni, kita akan nampak kad kehadiran saya pada Februari dan Mac warna kuning. Januari hitam sebab apa? Sebab Januari kami belum laksanakan SpotMe di Jabatan Digital Negara. Sebelum ni pelaksanaan dimampu, akaun lain, bila masuk JDN, akaun lain. Dan perempuan pun di Jabatan Digital Negara semua akan nampak macam ni juga. Januari akan hitam, Februari mulai Februari sebab kita create ID Februari kan. Dan andai kata ada isu kehadiran yang tak diluluskan, kad ni akan bertukar. Jadi hijau dulu dan kemudian dia akan jadi merah. Kembali pada hijau dan akan kuning semula. Sama macam kad pasca lah. Okay, jadi lepas tu kemudian kita boleh tengok transaksi kehadiran dekat sini. Transaksi kehadiran kita semalam saya masuk lambat sebab saya ada program dekat luar dan saya lupa untuk SpotMe dekat luar. Masuk office baru saya masuk balik, jadi 4 jam 1 minit je akan nampak lewat. Saya kena mohon kelulusan daripada penyelia saya, dan kemudian kita boleh nampak lah dekat mana kita daftar masuk tu. Di pejabat yang ni nampak lah, di Jabatan Digital Negara. Ada lagi sikit lah tapi masih lagi dalam radius. Lepas tu kalau macam ni, kalau saya berada di luar kawasan sebab saya pergi ke program pemantapan angka kerja ni semua ni, saya akan tengok lokasi saya sebenarnya dekat mana? Dekat luar masa tu, dekat Putrajaya lah. So kita akan nampak pencarian pergerakan kita pada bila saya sampai tu, saya boleh buat pergerakan lagi sekali. Jadi nampak saya berada di mana? Pada pukul 9.11 tu saya berada di Dorset Hotel. So pada hari tu saya ada program dekat Dorset lah. Jadi kita akan nampak lah. Jadi kita berada di luar kawasan dan penyelidik akan luluskan pada hari itu. Okay, lepas tu kemudian kita boleh laporan ni kalau nak generate laporan kita sendiri. Okay, itu untuk tujuan pegawai. Kemudian untuk penyelia, kita boleh tengok pegawai-pegawai di bawah selain kita. Macam saya ni ada 2 orang sahaja pegawai di bawah selain saya akan nampak. Okay, ada 2 orang, kad dia orang masih lagi kuning. Kalau kad dia orang hijau, saya dah nampak kat sini. Dan kemudian tadi ada satu soalan tanya macam mana kita nak luluskan kehadiran, isu kehadiran pegawai di bawah selain kita. Okay, sebagai pegawai tadi, kalau saya ada isu kehadiran, satu semalam yang saya masuk lewat ni, jadi saya boleh klik kat sini dan saya masukkan jika ada catatan tugasan pada hari itu, dan saya masukkan sebab lewat kenapa dan saya hantar. Bila hantar, automatik akan sampai kepada penyelia. Dan bagi pegawai-pegawai Jabatan Digital Negara, kalau ada antara tuan perempuan yang bercuti tapi cuti itu tak automatically
dicatatkan sebagai cuti disebabkan oleh mungkin kelulusan lambat dan isu network dan sebagainya pada ketika kita kita baca Hermes tu, tuan dan puan boleh manually kemaskan cuti Hermes dekat sini. Kalau hari ni saya cuti, saya boleh klik je button ni, dia akan automatically akan keluar daripada isu kehadiran, akan nampak sebagai saya bercuti pada hari itu. Okay, lepas tu kemudian sebagai penyelia juga, kalau saya nak luluskan kehadiran anda dimohon, saya pergi kepada penyelia, saya pergi pemutusan isu kehadiran, permohonan kelulusan oleh pegawai-pegawai di bawah saya. Jadi semalam ada 5 hari bulan 3 ni, ada seorang pegawai saya dia tidak daftar keluar. Jadi saya boleh tengoklah sebabnya kenapa. Lepas tu di luar kawasan pejabat, kita boleh tengok apa sebabnya kenapa dan kita luluskan lah. Okay. Lepas tu ini saya tunjuk sikit untuk pentadbir organisasi lah. Kalau tuan dan puan agensi yang berminat nak laksanakan SWOT-Me, kita akan nampak ada sikit dashboard kat sini. Ratusan pegawai yang masuk pada hari ini ada 289 orang yang masuk daripada 415 orang. Yang ini pun saya rasa macam data daripada peranti biometrik kita mungkin tak berapa masuk sangat hari ni. Sekejap lagi saya tengok semula. Sepatutnya lebih banyak lah, takkanlah sampai 69 aja, mungkin 80% kot yang masuk hari ni. Lepas tu kemudian kita ada pengurusan pengguna, kita boleh create pengguna dekat sini. Lepas tu kita boleh buat tetapan waktu kerja, jika ada keperluan untuk kita buat waktu kerja Ramadan, kita tambah dekat sini. Jadi ini semua yang kita akan buat sesi latihan lah jika tuan nak guna. Kad cuti umum, dan juga kita ada akses kepada transaksi kehadiran kepada semua pegawai. Kemudian kita ada boleh tengok laporan yang perlulah. Okey, setakat ini itu sahaja demo yang saya nak tunjuk. Saya buka semula untuk sebarang soalan. Ada tak soalan baru yang masuk dalam chat? Ada tuan, selepas komen demo tu. Bila item akan ditutup sebenarnya? Ditutup sepenuhnya saya tak pasti, tapi dari sudut pelaksanaannya berdasarkan kepada email daripada bahagian khidmat pengurusan Jabatan Jizan Negara, penggunaan SWOT-Me adalah dianggap sebagai penggunaan sepenuhnya bagi tujuan rekod kehadiran bermula 1 Mac. Item tutup tu saya tak pasti akan tutup ke tak tutup sebab kita masih gunakan peranti biometrik item yang kita gunakan bersama dengan pelaksanaan SWOT-Me. Jadi saya rasa item mungkin tak tutup lah, tapi web application item yang warna kuning tu mungkin kita tak perlu gunakan lagi lah. Puan Nur Haslina, kalau bulan Mac dah kuning, tak boleh ubah waktu kerja Ramadan ke mohon pencerahan? Boleh puan emailkan ke spotme@digital.gov.my, maklumkan. Kita akan tetapkan sebab permohonan pertukaran pilihan penukaran waktu kerja hanya boleh dibuat untuk bulan akan datang saja. Jadi kalau sekarang dah bulan Mac, hanya boleh buat untuk bulan April. Sebab itulah masih kita buat hebahan sebelum ni untuk pemilihan waktu kerja Ramadan kena buat selewat-lewatnya 29 Februari. Lepas 1 Mac nak buat boleh, tapi admin yang boleh tetapkan. Jadi boleh hubungi kami, emailkan ke spotme@digital.gov.my. Encik Muhammad Syarihan, betulkah SWOT-Me boleh detect 250 meter radius? Buat masa ini ya tuan, sebab kita mengambil kira jarak tu mungkin takkan tepat. Mungkin berhampiran dengan office tapi dianggap sebagai luar kawasan, jadi kita besarkan sikit radius tu sampai 250 meter. 250 meter ni sepatutnya besar sangat lah sebenarnya. Kalau untuk agensi yang duduk rapat-rapat ni dia besar, duduk kat blok sebelah pun masih lagi boleh detect. Tapi ada banyak permohonan daripada pihak agensi yang melaksanakan, dia kata dia nak tentukan sendiri radius lokasi di agensi dia masing-masing. Yang ini belum kita buat lagi, tapi kita ambil perhatian yang mungkin sepatutnya agensi boleh tetapkan sendiri. Kalau tak nak 250 meter, nak 50 meter je supaya masing-masing duduk kat lobby je baru boleh detect pun boleh akan datang. Sekarang ni tak boleh, semuanya 250 meter radius. Tuan, Hermes masih digunakan lagi ke untuk permohonan cuti dan time off? Hermes memang digunakan untuk permohonan cuti dan time off kan? Memang gunakan Hermes je, tak gunakan yang lain. Boleh tahu tak cara nak masukkan catatan jika kita lupa nak daftar masuk atau daftar keluar? Saya dah tunjuk tadi tuan, saya tunjukkan sekali lagi. Bila kita ada isu, kita cuma pergi ke senarai permohonan ni dan kita akan masukkan catatan sebab apa? Masuk kat sini, lepas tu kemudian kita hantar. Bila hantar akan sampai kepada penyelia. Okay. Lepas tu kemudian saya baca soalan lagi. Kat mana tadi? Tapi kadang dia tak detect tuan, sedangkan dah memang dekat dengan lokasi pejabat. Betul tuan, kalau tak detect tu tuan, workaround tu cuba tutup SWOT-Me dulu, buka Google Map ataupun kalau gunakan iPhone, buka Apple Map, detect current location, tengok location tu detect di mana kita berada atau tidak. Sebab kadang-kadang GPS kita yang kena calibrate balik. Kalau kita calibrate, macam kita calibrate kompas tu lah, kita buat nombor 8 tu kan. Bila kita detect, biasanya bila guna Google Map tu kita akan push GPS kita untuk detect current location. Kalau kita detect dari itu, insyaAllah lepas tu bila buat SWOT-Me kita akan dapat lokasi yang tepat. Adakah SWOT-Me boleh dilaksanakan di agensi yang punya cawangan di negeri-negeri dan dipantau oleh admin HQ? Ada agensi yang ada cawangan negeri dan buat macam ni.
Tetapi kita, kalau kita buat macam ni, macam kau tak silap saya, DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia gunakan SPOTME, dan dia nak manage centralized untuk semua negeri di HQ. Cuma dia punya drawback, kekurangannya ialah admin hendaklah berada di HQ. Dia tak boleh ada admin dekat negeri. Nak create user dan sebagainya, HQ kena buat. Boleh buat, DOSM buat, tapi macam mana SOP pelaksanaan diorang, kena check dengan diorang, sama ada negeri hantarkan senarai pengguna baru ke sebagainya. Sebab kita tak benarkan admin berasingan. Okay, admin adalah centralized. Tapi banyak juga agensi yang ada cawangan negeri, dia gunakan SPOTME, tapi dia anggap sebagai agensi berasingan. HQ, negeri-negeri. HQ ada admin sendiri, negeri ada admin sendiri. Tapi HQ tak nampaklah kehadiran dekat negeri tu. Okay, sekarang dah 10.20. Kalau ada sebarang soalan lagi, saya boleh ambil lagi. Kalau tidak, saya serahkan kepada Encik Latif semula. Macam mana nak stop ni ya? Nantikan pembentangan. Tuan, bila kata tarikh akhir untuk masukkan catatan? Betul, yang ni saya lupa nak maklumkan. Kita ikut kaedah sama seperti item sebelum ni, sama seperti AT&T dalam Hermes, 10 hari bulan pada setiap bulan. 10 hari bulan adalah tarikh akhir untuk kita masukkan catatan bagi bulan lepas. Untuk masukkan catatan saja. Untuk kelulusan oleh penyelidik tak ada had. Maknanya kalau 11 hari bulan, 12 hari bulan pun penyelidik boleh buat. Okey, rasanya tak ada soalan lagi kot, Cik Latif. Baik, ada lagi apa-apa soalan? Shift tak boleh tuan, saya dah maklumkan tadi. Buat masa ni kita tak support shift. Hanya kehadiran seperti waktu kerja fleksi biasa saja, masuk pagi, balik petang. Waktu kerja yang shift pun, waktu kerja yang bukan ikut waktu kerja fleksi pun, kalau dia masih lagi dalam hari yang sama boleh. Cuma tak boleh shift lah untuk jadual hari ni shift apa, esok shift apa, tak ada jadual. Dia waktu kerja yang sama setiap hari. So okey lah, kalau tak ada apa, saya serahkan semula kepada Encik Latif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian yang berusaha teknologi Khairul Ashraf di atas perkongsian produk sistem pemantauan operasi tugas SPOTME. Semoga maklumat yang disampaikan pada sesi kali ini sedikit sebanyak dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada tuan-tuan puan-puan yang berada secara online ni. Sebelum kita berpisah, boleh kita rakamkan gambar sikit sekejap. Tuan-tuan puan-puan boleh buka video. Saya nak ketipkan kita punya gambar pada pagi ini. Kita dalam 100 lebih Encik Ashraf. Kita punya peserta dalam 110. Terima kasih pada yang hadir dan memberi komitmen. Okey, saya nampak kamera dah. Alright, Alhamdulillah sekejap saya nak besarkan sekejap. Terima kasih. Alright. Just senyum saja tuan-tuan puan-puan, senyum saja. Saya capture. 1, 2, sekejap sekali ni. 1, 2, 3 senyum. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi maklumat kehadiran melalui sistem Golf Event bagi mendapatkan sijil kehadiran penyertaan pada sesi pagi ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh menjawab soalan malam balas bagi sesi ini bagi penambahbaikan kami pada masa akan datang. Sebagai Urustia, saya mewakili Urustia, saya memohon kemaafan sebarang keilafan dan kekurangan sepanjang penganjuran sesi pada kali ini. Sembarang penambahbaikan dan komen boleh terus kepada kami melalui email ataupun maklum balas yang diberikan, email kompetensi@digital.gov.my. Semoga kita dapat bersua lagi pada sesi yang akan datang. Saya sudahi sesi pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Rustia dan penceramah. Terima kasih. Terima kasih semua. Jangan lupa isi kehadiran dan maklum balas.